Okay, so kita login, masuk sebagai admin, sudo su, enter. Okay, dia akan minta password sekali, dia minta password, lepas tu dia tak akan minta lah sebab kita dah jadi root lah lepas ni. Cuba buat besarkan font dia tu. Buat record ni nanti tak berapa cantik, kecil je. Change setting, bawah tu change setting, lepas tu ambil font, window, appearance, change, kanan tu, change. Okay, buat 16. Size dia 16 Right. So kita nak set up server ni jadi hosting. Jadi pertama sekali kita kena install web server dahululah. So dia banyak web server yang kita boleh install. Saya nak guna Apache. Jadi nak install web server ni biasanya sebelum kita install kita download dulu package installer dia. Caranya adalah kita type apt ni arahan Ubuntu apt tu kemudian space update loh apt update. Enter. Okay, so dia akan update loh installer kalau ada latest version dia akan letaklah kat situ. Alright, lepas tu type apt. Ni kita nak install software apt install space Apache 2. Apache ada nombor 2 belakang dia. Alright. Ni web server Apache kita install, enter. Okay, so dia akan install Apache. Ni buat yes. Right, so dia dah install tu. Right. Okay, so kita nak check dia running ke tidak running, kita type service space Apache 2 space status bukan latest, status. Okay, enter. Tu dia active running kan, kalau keluar hijau tu okey lah, dia running dah tu, server kita dah running dah tu. Cuma kita nak check, cuba buka browser, IP dia, cuba buka browser, type IP je. Ke tab baru browser tu. Lepas tu type IP dia. IP PC kita tu, IP putih tu apa? Kalau tak ingat buka putih baru, dia dekat load tu, kena load semula. Right click kat putih. Right click kat putih tu, dekat gambar ikon putih bawah tu, right click. Right click, klik kat putih tu. Klik je. Klik. Okay, cuba klik My Oracle Server tu, lepas tu tekan load. Dekat save session tu, save session. Belah kanan tu, dalam kotak tu, belah kanan. My Oracle Server. Yang bawah tu. Bawah default setting, My Oracle Server. Load, tekan load. Tu ada IP kat atas tu, copy IP tu. Okay, copy. Paste dekat browser. Dia akan block dulu, kalau default dia akan block lah. Enter je. Ni dia block, dia tak boleh masuk sebab ni port 80. Jadi kena open port dulu.
Dia ada dua tempat kita kena open port ni. Satu dekat network kita, iaitu dekat cloud kita. Satu lagi dekat PC tu sendiri ataupun dekat virtual machine putih tu lah. Jadi kita buka dekat sini dulu, dekat cloud dulu. Okay, so login dulu. This site cannot be reached. Okay, kita login dan kita kena ni domain, tak ada domain. Dekat instant tu ataupun networking pun tak apa, kita nak set dia punya ni dulu. Networking, virtual cloud. Tu cari subnet. Tunggu dulu, dia ada menu dia tu. Buka my network. Klik kat my network tu, okay. Subnet. Okay, klik dekat bawah tu yang ada link tu. Tu. Ada security, tengok security. Ingress. Tak ada. Okay, default. Security rules. Right. So kita kena add ingress rule lah. Rule tu dia dah ada untuk port 20 je. Tunggu sekejap. Dia ada untuk port 22. 22 ni port putih sebab tu kita boleh masuk putih. Kalau nak masuk ikut web tu kena dua port lah. Okay, add ingress rule. Okay, sekejap. Yang ada kat klik boleh. Kena add. Okay, source port range tu buat all lah, buat all. Source port range all. Tu source CIDR buat 0.0.0/0 je. 0.0.0 titik satu lagi 0/0. Source port range tu buat all, type kataan all. All. Destination buat 80 port 80. Port 80 ni untuk okay, add ingress rules. Benar itu, okay, add. Dan satu lagi port untuk secure HTTPS lah. Add satu lagi. Sama juga macam ni, 000 tu. Source CIDR tu 0.0. Boleh 10 pun boleh kot, /0. Itu pun all, source port range all. Lepas tu destination port range 44. Okay, add ingress rule. 443 ni HTTPS. Dia ada satu lagi egress ada kat bawah dia. Egress. Ni ingress. Dia satu lagi egress. Sama tambah lah. Tambah je satu yang port 80, satu lagi port 443. Egress ni keluar daripada server nak keluar. Yang source port tu buat all lah. Destination tu 80. Okay, add. Satu lagi 443. Untuk all. Dekat destination tu buat. Tu all. 0. Right, source all. Destination 443.
Alright, add. Okay, cuba pergi kat browser tab yang kita dah tadi tak boleh nak access tu. Cuba reload. Okay, so dia tak running lagi. Kita setting dekat network kita. Dia macam Uniza punya network lah tu. Yang kita buat kat cloud tu macam Uniza punya network. Tapi dekat kita punya server, kita pun kena disable dia punya, bukan disable lah, kena open kat port tu lah. So buka putih tu. Okay, so dekat server kita ni, putih tu. Ke yang root tu, root. Supaya dia tak konflik dengan yang tu lah. So apa yang perlu kita buat, ada dekat clip tu lah, kita terus direct tukar dekat IP table dia. So selepas kita dah buat yang dekat ingress tadi tu, dekat cloud. So kita buka file ni, IP table ni, IP table rules v4 version 4. So copy yang ni 5.1 tu. Paste kat sini, kita nak buka file IP table ni, kita nak edit rules dalam ni terus. Enter. Okay, so ini yang kita dah add sebelum ni, guna firewall dash command tadi kita dah add ni, kita comment dahulu yang ni. Default dia macam ni lah, sepatutnya file dia macam ni. Yang kita perlu comment kan, kalau tengok kat sini, sebelum tu dia suruh tambah dulu. Dia suruh tambah, selepas yang ada deport 22 accept ni, kita tambah 2 line ni. So copy 2 line ni, kena ada dash tu kat depan dia. Copy 2 dash ni. Copy 2 line ni. Okay, termasuk dash tu ada dash depan dia tu. Okay, so selepas yang 22, so selepas ni lah. Ni ada deport 22, G accept ni kita letak kat sini. Okay, ni kita tambah. Right click. So yang ni add kita tambah untuk port 80 dan 443. Benda disuruh komen yang ada ICMP host ni. Ada 2 ICMP host prohibited ni. So ni disuruh komen. Kita komenkan yang atas ni dulu. ICMP host ni sebab dia reject. Prohibit tu dia tak allow tu. Yang ni terkomen. Kemudian yang ada port 80. Tengok kat port 80 dia ada kat sini satu. Ni yang port 80 lah. Jadi kita komen juga yang ni. Okay, so kita komen yang ni, yang port 80 kan. Kita komen, cara nak komen just letak hashtag depan dia. Satu lagi, tengok yang port 80. Yang ni pun ada port 80. Ni pun kita komenkan, yang atas ni pun komen. Port 80 lah, di port 80 tu. Ini port 80, ni port 80, port 80. Dan satu lagi bawah ni, yang ada TCP ni, TCP UDP ni. Yang ni pun komen kat. Okay, yang TCP-M TCP UDP-M UDP. Komen juga ini. Kemudian save, Ctrl S, exit, Ctrl X. Okay, dan kita kena reboot IP table ni. Cara nak reboot dia, ni saya dah komen tadi tu. Ni arah dia, copy yang dekat sudo ni. Cara nak reboot dia. Reboot IP table. Enter. Terus sekarang ni dia dah ada IP table yang baru yang mana kita dah allow port 80 dan 443. So bila kita buka dekat sini, dia terus boleh masuk. Ni kita punya web server dah running lah. Okay, cuba next week kita akan tengok macam mana kita nak letak file-file hosting kita kat sini ya. Nak buat yang kedua tu pula, kita nak install MySQL Server. So, copy arahan yang nombor 9. apt install MySQL dash server. Ni kita install server MySQL. Right, install. Yes, ya.
Okay, so saya ulang tadi yang Apache tadi adalah web server. Maksudnya kita nak run web, dia kena ada server. Jadi Apache tu lah web server dia. Kemudian ni MySQL database. Kita install database. MySQL, nama database tu MySQL. Kena login dulu MySQL tu. Buka kat putih tak payah masuk. Nanti lepas ni aku masuk dekat ni dulu. Masuk dekat putih tu. Type je MySQL. Default dia tak ada password lah. Default dia memang tak ada password. Enter. Okay, so kita klik user dulu. Ada arahan kat klik dulu. Klik user apa dah? Saya tak ingat. Kita klik user dulu dan kita jadikan dia sebagai admin. Klik users. Bawah MySQL tu ambil create user semi tu, semi local tu. MySQL tak ya? Create user tu. Alright. Copy. Okay. Tukar tu semi tu adalah username untuk login MySQL kita. Taklah nama apa-apa. Test pun tak apa, test. Create user. Tukar semi tu. Semi tu kepada nama user kita. Kita nak buat nama apa? Buat nama apa? Okay. Buat test dulu lah. Sebab ni password tu nanti orang kena letak password. Buat test dulu lah. User test lah. Kita buat nama user tu test. Password tu letak ABC 123. Nanti delete lah nanti. Okay. ABC 123. Enter. Alright. Kemudian kita nak bagi dia sebagai admin lah. Kita nak bagi sebagai admin. Sebab nanti kita nak create database. Jadi arahan itu grant or privilege to test. Itu tukar tu semi at localhost tu tukar kepada test. Tak ada tu dia. Tekan arrow atas. Ini dia dah ter-enter terus. Okay, delete semula. Semi tu kepada test. Alright, enter. Alright. So, kalau kita login sebagai test, kita boleh create database ni. Cuba exit dulu. Exit. Lepas tu enter. Type MySQL. Lepas tu dash u. Jauhkan MySQL. Space. Dash u. Masuk dash u. Dekat. U tu dekat. Space. Ni username. Username tu test. Lepas tu dash p. Dash p tu untuk password pula. Dash p. Okay. Ni enter je. Nanti dia akan minta password. ABC 123. So kita login sebagai test. Password ABC 123. So boleh nak create database kat sini. Arahan contohnya nak create database. Type create databases. Lepas tu space letak nama MyDB. Ni contoh kita create nama database kita lah. Lepas tu semicolon. Okay, enter. Cuma tak ada S tu. Create database je. Database tak ada S. Arrow atas. Klik arrow atas pun boleh. Buang S tu. Enter. Okay, so dia boleh create lah. Dia dah jadi admin lah tu. Show databases semicolon. Kita nak tengok database yang ada dalam kita punya ni. Semicolon. So dia dah ada tu MyDB tu yang kita create tadi. Exit lah. So kita dah install web server, dah install database. Selepas ni kita boleh lah copy yang kalau kita buat coding PHP ke, coding apa-apa ke. Cuma tak boleh nak tunjuk satu lagi arahan. Untuk kita letak file kita dalam hosting ya.
Boleh je nak letak file dalam hosting tu, cuma tak boleh tunjuk dekat browser lah. Cuba exit lo. Tutup lo yang ni. Okay. Okay, tutup. Exit lagi. Tutup terus. Lepas tu download satu software. Kita nak tengok kita nak upload file dekat server. Kita guna WinSCP ya. WinSCP. WinSCP. Suhailan SS. WinSCP. Suhailan C. Win bukan S. Win. WIN-S. WIN-S. S. C. C. P. P. Tu. Okay. Kita download lo. Kita install. Ni kita nak masukkan file lah. Macam kita nak upload file ke server kita. Okay. Kat atas tu. Download WinSCP tu. Warna hijau tu. Tu tu. Tunggu nanti dia download. Okay. WinSCP ni untuk macam Explorer lah. So kita boleh masuk dekat server kita dan kita boleh drag and drop file dalam server lah. Okay, buka file tu. Install for all user. Accept. Next ya. Rasa server tu kena restart. Apa kita set up dulu yang ni tu. Next ya. Next ya. Next. Install. Okay, kalau putih tadi kita nak run command-command kat server. Kalau WinSCP ni nak transfer file lah ke server. Okay, so dia akan import maklumat yang kita dah save dekat putih ke dalam WinSCP. Yes lah. So dah ada server tu kan. My Oracle server yang kita dah save kat putih. Okay. Okay, finish. Okay, ni tutup. Okay. Mana WinSCP? Kita tak buka lagi. Tu yang ada ikon bawah tu. Yang sebelah kanan sekali bawah tu. Boleh je buka tu. Dia dah buka pun tu. So klik kat My Oracle server tu. Okay. Ni kena edit dulu. Klik edit tu. Klik edit. Yang tu username masukkan Ayin tu. Password boleh masukkan. Lepas tu dekat save tu buat save password. Orang tak nampak password tak apa. Dekat save tu ada dekat save tepi kiri tu. Bukan save tu, ambil yang arrow dia ada save password. Tu. Save lah save. Nanti dia ada save password sini. Save. Save password tu tick. Okay. Okay, login. Okay, so sebelah kanan tu adalah kita punya server. Sebelah kanan tu kita punya server. Jadi kalau kita nak masukkan file nanti kita akan buka ni, kita masukkan file kat sini lah. So kita nak buat coding-coding nanti. Terutama yang kita dah buat kat GitHub tu nanti, kita akan download yang GitHub tu. Dan kena letak dalam folder server tu. Yang kalau tengok sebelah kanan tu, home Ayin tu. Itu adalah server punya. Nanti kita download yang GitHub tu, masuk dekat server sini.